Ada main-main komen lah. Mari. Ada main-main komen lah. Mari. Tes. Baru 3. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersiaran kita pada hari ini 21 April 2026 bersamaan hari Selasa, 3 Zulkaidah. 3 Zulkaidah. Hari ini KIAS Official akan bersiaran bersama Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Ustaz Adam, Ustaz Muhammad Adam dan Ustaz Najmuddin Muhammad Ikhwan. Minta maaf, Muhammad Ikhwan daripada Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab. Okey, yang mana baru masuk, baru join, boleh share, boleh tetap screen dan boleh bertanya. Hari ni sesi kita tanyalah KIAS, anda tanya kami jawab, dan akan mengupas beberapa tajuk-tajuk penting lah yang berkenaan dengan Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab. InsyaAllah sekejap saja lagi kita akan bersiaran bersama Ustaz Adam dan Ustaz Ikhwan, yang akan mengupaskan beberapa perkara-perkara ataupun beberapa maklumat-maklumat yang akan dikongsikan kepada follow-follow kita. Boleh share dan tetap screen lah. Terima kasih kepada yang baru join. Terima kasih juga kepada yang sudi hadir dalam live kita pada hari ini. InsyaAllah boleh share alumni yang baru masuk, boleh share. Okey. Sekejap saja lagi kita akan bersiaran bersama pensyarah Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab. Okey. Boleh ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih semua dan selamat datang ke live bersama Fakulti Pengajian Islam. Saya Penny bersama Ustaz Adam, bersama dengan Ustaz Amir. Kami adalah Ustaz Amir Ikhwan. Ustaz Ikhwan saja. Ustaz Ikhwan baru lagi, jadi tak apa nak kenal. Okey. Kami ni keduanya pensyarah dalam di Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab KIAS. Kalau saya dalam bidang pengajian Islam lah. Ustaz Amir sana? Ustaz Ikhwan? Ya, dalam bidang pengajian bahasa Arab. Bidang bahasa Arab. Bidang bahasa Arab. Okey.
Jadi petang ni kami nak kongsilah sedikit dengan program-program yang ada di KIAS, terutama sekali di bawah Fakulti Pengajian Islam lah. Jadi kami ni Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab. Jadi dia gabungan antara pengajian Islam dan juga bahasa Arab. Di bawah bahasa Arab, pengajian Islam ada program, ada 4 program, 4 program diploma pengajian Islam, ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan pengurusan, sarjana dirasat Islamiah dan doktor falsafah dirasat Islamiah. Itu 4 program di bawah pengajian Islam. Bagaimana dengan bahasa Arab? Bahasa Arab, bawah bahasa Arab ni yang program yang popular, antara yang popularnya ialah diploma bahasa Arab. Ini sangat special sebenarnya diploma di sini. Itu kita akan kongsikan nanti diploma bahasa Arab di sini. Dan program ijazah bahasa Arab, yang mana kalau kita compare dan bandingkan dengan universiti lain pun, institusi pengajian tinggi yang lain di Malaysia ini, dia ada sudut yang istimewa. Ada kalau macam diploma, walaupun 5 tahun, semua institusi pun 5 tahun pengajian dia, tapi diploma di sini dia pelajar ada peluang untuk mendapatkan 2 sijil dalam masa 5 tahun untuk mendapat 2 sijil sekaligus. Jadi itu program yang antara yang popular lah di bawah Fakulti Bahasa Arab Pengajian Bahasa Arab ni. Okay. Dan manakala yang sarjana pun ada, PhD pun ada. Untuk sarjana dengan PhD tu kita terbuka kan, termasuk juga dalam bidang bahasa Arab, walaupun nama dirasat Islamiah, tapi semualah termasuk dengan bidang bahasa Arab. Okey, sebelum tu untuk makluman ibu ayah ataupun pelajar-pelajar yang baru mendapat result SPM, STAM dan juga STPM, dan juga lepasan diploma asasi, pendaftaran untuk semester akan datang adalah pada 11 hari bulan 7 11 hari bulan 7, dan kami dengan berbesar hati nak menjemput semua untuk hadir mendaftarkan di KIAS. Banyaklah kelebihan-kelebihannya yang kita akan kongsi-kongsikan pada petang ini. Untuk permulaannya mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan bahasa Arab dulu, boleh? Bahasa Arab boleh. InsyaAllah kita bersedia. Nak kongsi bahasa Arab diploma ke ijazah ni? Kita kongsi secara Ada komen? Okey. Boleh kita kongsi, mungkin selepas ni kita boleh cek komen. Jawab komen dulu ke? Jawab komen dulu. Diploma yang nak Universiti Al-Azhar buka lagi, ya betul, buka lagi. InsyaAllah kita akan kongsikan. Jadi antara kelebihan pelajar-pelajar KIAS ni, yang mana kita dah buka sedikit pintu ni tadi untuk kita huraikan lebih lanjut, ialah apabila mereka masuk di sini, kalau mereka memilih untuk mendapatkan diploma, maksudnya masuk melalui pintu diploma di sini akan memakan masa lebih kurang 3 tahun lah, macam biasalah standard 3 tahun. Cuma kelebihannya, diploma di sini dia boleh muadalah dan sambung ke Mesir untuk tambahan 2 tahun, dan mereka layak untuk mendapat ijazah. Jadi belajar 5 tahun, dapat 2 sijil. 2 sijil. 3 tahun pertama dia akan dapat diploma daripada KIAS bahasa Arab, diploma bahasa Arab. Kemudian jika dia sambung 2 tahun lagi di Mesir, dia akan dapat ijazah. Maksudnya dapat diploma dan ijazah sekaligus dalam masa 2 tahun. Sebenarnya ada kelebihan ni kalau 2 sijil. Contoh kalau bidang pekerjaan yang kita minta tu nak kepada lulusan diploma, kita boleh minta, boleh minta. Kalau nak pada ijazah pun kita boleh minta. Ya. Jadi itu kelebihan lah. Kalau
hanya ada satu CJ, ijazah saja contohnya. Kalau nak minta benda yang ataupun jawatan yang memerlukan diploma, kita tak layak lah. Like overqualified lah. Overqualified. Biasa kena reject lah. Itulah. Jadi itu kelebihan kan? Kelebihan. Kalau kita ambil mana siapa yang berminat lah, ambil diploma di KIAS yang ada muadalah dengan Al-Azhar. Kita akan dapat diploma di sini. Kemudian sambung 2 tahun di Al-Azhar. Di situ pun ada kelebihan juga. Sebenarnya ini kita tengah menjawab satu soalan tadi yang bertanya tentang adakah masih lagi dibuka. Ya, jawapannya masih dibuka. Masih buka. Dan benda ini memang berterusan lah, Alhamdulillah. Dan satu lagi kelebihan juga apabila kita belajar bahasa Arab ni, dia tidak terhenti setakat teori dalam kelas. Maknanya student-student yang dah habis diploma, mereka boleh praktik, maknanya nak test, nak masuk ke medannya betul-betul dengan cara pergi ke Mesir, melanjutkan pelajaran ke Mesir. Jadi dia boleh tahulah hasil pembelajaran dia diploma 3 tahun ni di mana sebenarnya level. Maknanya bukan shot sendiri sahaja. Kalau kita selagi kita tak test, kita tak tahu kan. Begitu. Ada berapa program yang boleh muadalah ni Ustaz Ikhwan? Boleh muadalah rasanya semua. Qiraat yang tu bawah Ustaz Adam ke bukan? Dia ada rasanya dia itu sama di Syubra yang qiraat tu, yang pengajian Islam ada. Syubra ada perbezaan sikit. 3 tahun di KIAS, 3 tahun di Syubra. Ya betul, 3 tahun. Kemudian syariah ada. Kemudian bahasa Arab diploma pun ada. Syariah, diploma bahasa Arab dan diploma Usuluddin. Maknanya kesemua diploma lah, boleh kata kesemua. Secara umumnya ada dibenarkan untuk muadalah terus masuk ke Mesir dan habiskan ijazah, peringkat ijazah tu selama hanya 2 tahun. Okey, boleh Luqman, boleh. Boleh mari daftar minat bidang apa? Usuluddin ke, syariah ke, Quran ke, bahasa Arab ke? Boleh beritahu? Okey. Sambil-sambil dia jawab tu, kita syarahkan yang sambung lagi. Itu kelebihan kalau dia pilih pintu diploma. Kalau contoh dia pilih pintu ijazah juga ada kelebihan sebenarnya, kerana ijazah di Malaysia ni ataupun standard institusi pengajian tinggi di Malaysia ni, mereka pelajar student memerlukan asasi terlebih dahulu. Dan di KIAS ini asasi secara percuma. Ditaja oleh KIAS sepenuhnya. Ditaja oleh KIAS dengan syarat dia sebenarnya asasi ni adalah bertindak sebagai feeder kepada program-program ijazah. Maksudnya siapa yang apply asasi di KIAS, mereka ni dianggap sebagai student KIAS dalam ijazah jugalah. Dan ini ada kontrak lah antara student tu dengan KIAS. Barulah diberi kepada mereka beasiswa penuh asasi tersebut. Tapi kalau contoh kata dia dapat tinggi asasi dia, dalam asasi dia, dan dia dapat tawaran untuk ke universiti lain, contoh UIA ke mana ke kan. Bila dapat tinggi, dia dapat tawaran untuk menyambung pelajaran ke institusi pengajian lain yang bukan KIAS, dia berpeluang, boleh juga dibenarkan, tetapi perlu dibayar balik lah yuran asasi tadi, iaitu dalam lebih kurang 6,000 begitu sahaja. Lebih kurang 6,000. Soalan daripada Nick. Ustaz Dr. Wak Ismail, ada lagi ke? Ada. Okey. Bersyarah bidang qiraat dan bidang Quran di Fakulti Usuluddin Quran Sunnah. Anak murid dia ke? Kemudian siapa ni? Nazra Syahid, kirim salam kat Dr. Namizu. Dr. Namizu sekarang pengarah pusat pengajian Siswazah untuk menguruskan pelajar-pelajar bidang master dan PhD lah. Ni jadi kan ni waris ke? Saing ke ke mana? Okey, apa lagi ni soalan? Wakira. Belajar KIAS ada tajaan mana-mana ke? Tajaan, okey. Kita tengok sini. Tajaan daripada Bank Rakyat pun ada. Okey, untuk tajaan dalam bentuk dia ada beasiswa atau demo siswa lah.
pelajar yang biasanya PPTN lah, PPTN. Sini. Pakai sekali. Pakai sekali. Ustaz dia. Ni kah? Fadhal. Ni kah? Dan satu lagi syarat kemasukan di KIAS ni pun dia tidak seketat universiti lain lah. Untuk diploma tu hanya memerlukan 3 kredit SPM sahaja. 3 kredit SPM. Kredit satu subjek tu dalam C tak silapnya, grade C. Ini sebenarnya kalau kita tengok secara umum kenapa KIAS buat begini, boleh kita kata yang KIAS ini dia menitik beratkan sudut apa? Sudut dia bukan ambil pelajar yang cemerlang sahaja di bangku sekolah, tapi dia tidak mahu meninggalkan sesiapa pun. Mungkin orang ni kita panggil dia late bloomers. Dia mungkin memerlukan turning point untuk dia mula belajar kan, mula bersungguh-sungguh. Jadi mungkin SPM itu adalah turning point bagi dia dan dia pun mula sedar. Tiba-tiba dia nak belajar tak boleh, nak apply kat sini tak boleh, apply kat situ tak boleh. Jadi kalau KIAS menerima, dia punya syarat untuk masuk itu tidaklah seketat, sangat minimal. Sangat minimal. 3 kredit dalam SPM pelajar diterima dan insya-Allah dengan dia berada di KIAS ni kemampuan dia mampu digilap kan. Dia pun mula berusaha dan kena kita tahu kalau sesiapa yang berusaha ni mestilah akan melihat hasilnya. Dan manusia pun sebenarnya kita fahami Allah Subhanahu Wa Taala dia cipta kita ni tidaklah terus pandai. Betul. Dia memerlukan pembelajaran dan siapa yang belajar Allah Subhanahu Wa Taala jamin mesti akan ada kesan dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam Al-Quran, Allah kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu tidak mengetahui sesuatu. Jadi siapa yang tidak mengetahui tak boleh jawab exam. Itu bukan perkara yang pelik. Selagi mana tidak belajar, itulah hasilnya. Tapi Allah sebut selepas itu apa? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan Allah ciptakan kepada kamu as-sam', pendengaran, al-absar, penglihatan, dan afidah, hati yang mampu boleh menerima ilmu, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Maksudnya kita gunakan semua ni untuk belajar. Dan apabila belajar, jadilah berubahlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada permulaan ayat tadi, iaitu la ta'lamuna syai'ah. Dia akan mengetahui. Jadi inilah peluang yang KIAS bagi kepada student. Kalau contoh dia baru terdetik hati untuk belajar kerana disebabkan SPM dia rendah sedikit daripada yang lain, jangan berputus asa. KIAS menerima. KIAS menerima. Ustaz Amir apa ni kita gila terbuka hati untuk mendidik lah. Boleh. Kita gila. Okey, kaitan dengan taja ni ataupun pinjaman, biasanya macam tadi lah, kita ada PTPTN yang kebiasaannya memang boleh lah kalau dimohon, kecuali ada isu-isu blacklist dan sebagainya lah. Okey, kemudian pinjaman yakin. Pinjaman yakin ni di bawah Kerajaan Negeri Kelantan. Kita ada yakin, saya yakin lah, yakin menaja pelajar-pelajar. Dia lebih kurang PTPTN lah, cuma yakin ni dia sudut bayaran balik dia tu lebih rendah lah, lebih rendah, lebih kadar interest dia tu tidak tinggi. Dan yakin ni kalau pelajar dapat first class, pointernya lebih kurang 3.7 ke atas, akan dianggap sebagai beasiswa. Dan setahu saya sekarang ni PTPTN mungkin payah sikit lah. Yakin ada lagi peluang untuk dianggap beasiswa kalau dapat first class. Jadi itu satu dorongan lah kepada pelajar untuk belajar lebih rajin dan yang untuk dapat first class. Okey. Kemudian begitu juga kalau dapat belajar sambung ke Mesir di bawah Mu'adalah, akan terus mendapat tajaan daripada yakin. Dia juga kalau bidang Quran mungkin ada daripada Marah, bidang Quran saja.
Okey. Dan derma siswa maik. Derma siswa maik maksudnya hanya satu kali dapat lah. One off pelajar boleh mohon setahun sekali derma siswa maik. Bolehlah untuk bayar yuran ataupun beli keperluan nak beli laptop dan sebagainya. Ada disediakan di bawah derma siswa maik. Apa beza kias dan kuis ni? Kias dan kuis. Kuis mana pernah pergi dengan kuis ni? Beza kes mana? Dia tanya apa beza kias dan kuis. Sebenarnya soalan tu terlalu umum tu. Beza dia tu Banyaklah soalan yang banyak soalan. Tapi kalau ditanya beza kias dengan kuis tu sudut apa sebenarnya tak? Sudut apa? Kalau dari sudut boleh bi'ah, tak ambil cerita sikit? kita cerita start sekadar yang kita nampak. Sebab Ana pun pernah pergi ke kuis. Kuis lah ni bukan kuis dah rasa. Bukan kuis, dia naik ke universiti Dia lah. sudah Universiti Islam Selangor Universiti Islam Selangor dah naik ke universiti. Beza. Apabila beza tu part ni dia beza lah bi'ah dia tu. Persekitaran dia tu kita nampak lah berbeza. Kalau macam kiah ni, sebab macam Ana kita berdasarkan pengalaman diri sendirilah. Ana pernah pergi buat kajian di kuis, pernah pergi untuk kajian master anak. Dan kita pun pernah pergi Encik Ustaz Adam pun mungkin pernah mengajar di institusi pengajian tinggi yang lain di Malaysia ni. Macam mana ada pengalaman di UIA. Dan ketiga Ana mari ke, kita pun tengok di UKM, kita tengok di kias, kita mari di kias. Apabila kita sampai, dia duduk dalam bi'ah kiasnya, yang pertama sekali perbezaan dia, kalau bagi ibu ayah yang mencari nak rasa tenang dan senang hati bila kita melepaskan anak contohnya kan, dengan pelbagai isu yang kita dengar sekarang ni berlaku di sisi pengajian tinggi dan sebagainya, yang mungkin menjadikan mereka ni bimbang. Kalau duduk di kias, kita tengok benda tu tidak berlaku. Kita nampak lebih terjaga. Lebih terjaga. eh? Kita sendiri apabila pergi contoh macam Universiti Islam jugalah di tempat Anda pernah khidmat sebelum ni pun, kadang-kadang tu kita masuk dalam kelas, kita tengok orang sama ke orang lain pelajar ni. Hari ni muka macam ni, bermakeup. esok muka lain pula. Kita sampai tanya, rupanya orang yang sama. Jadi macam-macam hal lah yang tu. Kita pun rasa kalau ibu ayah yang rasa tidak selamat, ini persekitaran kias terjamin. Kita boleh nampak ada bahagian awal pelajar yang akan jaga bi'ahnya. Ada juga satuan-satuan mahasiswa kan akan jaga. Memang sangat-sangat bagus lah. Sangat-sangat bagus. Bi'ah persekitaran dia tidak bercampur, dia jaga adab. Kita tengok daripada sudut pakaian sendiri, sangat-sangat terjaga. Mereka masih lagi mengamalkan nilai-nilai itu. Nilai-nilai yang kias kata di sini terhasilnya generasi Rabbani. Yang memang itu diterapkan dalam semua. Itu tak adalah. Itu kalau kita kata tak ada sangat pada, tidak ditekankan sangat di institusi pengajian yang lain. Mungkin ini juga satu perbezaan. Yang mana kias menekankan dalam PLO ke-11 ataupun ke-12 sebenarnya. Dia masukkan dalam semua. Rabbani. 12 je Rabbani. PLO ke-12 tu kias sahaja ada sampai 12 ni. Rabbani. Jadi kita memang tekankan sungguh elemen Rabbani, ketuhanan ni dalam walaupun dalam pelajaran kan. Walaupun dalam program pendidikan awal kanak-kanak, pengurusan logistik dan sebagainya, yang bukan program-program agama, tetapi tetap diterapkan. PLO ke-12 itu Rabbani, dan kita dapat lihat penerapan itu betul-betul dipraktikkan oleh ataupun terhasil di pemakaian para pelajar, perhubungan mereka lelaki dan perempuan tidak bercampur. Bahkan kita dengar dalam institusi pengajian tinggi yang lain, walaupun ada nama Islam, mungkin juga ada contoh untuk mempraktik ataupun nak apply sesuatu CLO, istilah-istilahnya. CLO ni hasil pembelajaran lah. Secara mudah gapo produk kita nak tu cara dia melalui. Contoh macam dia nak produk lagu mana. Dia nak pelajar ni mampu berkomunikasi, jadi dia buat macam okey, satu tugasan ini awak perlu buat dalam grup. Jadi di sana kemungkinan besar ada peluang lelaki dan perempuan tu dicampurkan dalam satu grup. Ini tak elok. Tapi di kias tidak akan berlaku perkara sedemikian. Barulah pelajar-pelajar yang datang daripada background tahfiz atau agama atau bukan agama sekalipun, mereka akan terdidik dengan cara yang sebenarnya diinginkan oleh Islam. Dan ini masih lagi terjaga di kias, alhamdulillah. Yang mana mungkin di tempat lain boleh ikutlah kias. Kalau ditanya beza antara
KIAS dan institusi pengajian tinggi lain di Malaysia secara umum lah, yang Ana sendiri nampak selepas Ana pergi ke uni-uni lain, itulah yang paling jelas sekali, dan kita pun rasa tenang. Kita rasa tenang melihat keadaan ini. Ni kata dia kena bedah mula. Ha. Dia kena bedah. Jadi orang dah tu. Lepas kena bedah. Lepas MQA tak Ustaz dia? Ya, MQA. Mana tu? Siapa tanya tu? MQA mana? Ni ada. MQA memang ada pengiktirafan lah. Memang kita dipantau oleh MQA. Program kita semuanya mendapat kelulusan MQA. Dan satu lagi Ustaz Adam, berkaitan bahasa Arab ni, bila dia sebut MQA, Ana teringat. Dia bahasa Arab di KIAS ini yang ditawarkan, program bahasa Arab ijazah yang ditawarkan di KIAS ni, sebenarnya waktu MQA baru je datang 2 bulan lepas tak silap tak? Dia datang untuk audit, bahasa Arab. untuk audit MQA kita ni, untuk kita dapatkan akreditasi penuh. Jadi mereka, Ana difahamkan bahawa mereka tertarik dengan program yang kita tawarkan, kerana dia apa nama program tu? Apa nama program? Dia? Dia unik daripada yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi yang lain, iaitu program bahasa Arab untuk tujuan khusus. Untuk tujuan khusus. Maksudnya apa maksud tujuan khusus? Apa maksud tujuan khusus tak? Bila nak cek balik, untuk tujuan khusus ni sebenarnya dia seolah-olah menerapkan dua benda, dua perkara, dua unsur untuk menjamin produk yang keluar daripada KIAS ini dapat mendapat peluang untuk bekerja, ataupun paling tidak dia boleh menggunakan teori yang dia dapati di universiti di KIAS ini untuk dia bekerja walaupun secara persendirian. Contoh, tujuan khusus apabila kita tengok dalam mata pelajaran yang ditawarkan tu, bahasa Arab untuk dimula dengan pelancongan, bahasa Arab untuk pelancongan, bahasa Arab untuk perniagaan, bahasa Arab untuk komunikasi, bahasa Arab untuk media sosial, bahasa Arab untuk politik dan diplomasi. Dia lebih kepada praktikal di medan tu. Di medan tu. Maksudnya dia belajar tu untuk dipraktikkan di medan. Dia bahasa Arab apa dia? Kewartawanan. Maksudnya bila dia belajar ni, dia bukan setakat teori, bahkan dia belajar tu dengan keadaan dia, kalau dia hayati, dia akan rasa ada kepentingan apa yang dia belajar ni, sebab mungkin nanti dia nak masuk ke bidang diplomatik, pegawai diplomatik contohnya, ataupun dia ditugaskan ke Timur Tengah ke apa kan, ataupun dia nak berkhidmat dalam bidang pelancongan. Orang Arab datang ke negara kita, dia boleh buat perkara-perkara ni dengan mudah lah. Dia boleh aplikasikan apa yang dia pelajari secara teori tu, tukarkan kepada praktikal. Jadi itu menarik perhatian MQA ketika mana dia lakukan lawatan ke KIAS lah. Jadi insyaAllah bahasa Arab ni akan dapat akreditasi penuh lah insyaAllah. Akreditasi penuh lah. Akreditasi penuh ni maksudnya layak untuk mengeluarkan CJ kepada pelajar, dan CJ tu laku untuk minta kerja lah, secara mudahnya lah gitu. Kalau CJ tu tidak dapat MQA, bila mana nak minta kerja tidak laku. Dan KIAS kita pastikan semua program kita diiktiraf oleh MQA, dan penilaian itu berlaku setiap 5 tahun lah. Setiap 5 tahun. Kemudian kalau untuk asasi Majlis Islam, berapa pelajar yang diambil, setakat ni tidak ada limit. Tidak ada limit. Okey. Kemudian SPM 2009 sambung Ustaz Muhammad. Yang tu rasa SPM 2009 tu rasa dia KIAS belajar di Yaman tapi tak sempat habis. KIAS letak limit 3 tahun tu Ustaz. Maksudnya CJ laku CJ tu. CJ SPM dia kena 3 tahun, dalam tempoh 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun. Satu lagi perbezaan Ana nampak, dia tanya tadi tak antara institusi pengajian tinggi lain dan KIAS ni, kalau kita nak compare satu benda yang sangat signifikan. Perbezaan dia ialah apabila pelajar tu tidak ramai, pensyarah mampu untuk fokus kepada pelajar. Macam dalam bahasa Arab ni, Ana tak pernah lah sampai ke universiti lain yang mana kita boleh betul-betul fokus kepada pelajar tersebut, sebab dalam satu kelas tu ramai. Dalam satu kelas tu ramai.
Kita tidak boleh untuk fokus kepada satu orang pelajar, pergi kepada pelajar kedua, pergi pelajar ketiga, tidak begitu. Tapi dalam di kias ini disebabkan pelajar masih lagi kurang, jadi dia boleh ambil peluang tersebut, pelajar boleh ambil peluang tersebut, pelajar tu boleh ambil peluang untuk dekat dengan pensyarah, untuk bertanya apa yang mereka inginkan, dan pensyarah boleh fokus dan tahu, macam kita tahu betul-betul dia ni macam mana potensi dia. Student ni macam mana, kita macam kenal. Dan Ana pun tengok interaksi antara pensyarah dengan pelajar di sini sangat-sangat berbeza lah. Dia tidak lebih, maknanya tidak ke arah terlalu formal. Itu satu kelebihan yang Ana nampak yang tak ada di tak boleh nak buat sebenarnya, bukan tak ada, tak boleh nak jadi begitu kerana pelajar terlalu ramai. Dan satu lagi kelebihan juga Ana nampak, satu kita panggil diversity para pensyarah. Dari sudut latar belakang mereka yang datang ke kias ini yang pelbagai, latar belakang yang pelbagai. Datang dari macam Ustaz Adam daripada mana? Dari lepasan mana? Mesti Malaya. Okey, maknanya ada dalam negara, ada yang luar negara. Kalau fakulti kita ni ada daripada Mesir, betul Ustaz Adam? Ada daripada Ustaz Amir Kuwait. Ana daripada Kuwait. Kuwait ni payah nak cari sebenarnya. Ustaz Amir Kias dah dapat. Kias dah dapat, ada beberapa sahaja universiti di. Ana cakap begini kenapa? Ana cakap begini sebabnya kita orang di Kuwait, pelajar-pelajar Malaysia di Kuwait pun tidak ramai, belas-belas orang begitu sahaja. Jadi dah ada di UIA ada, di Kias ada, di UM ada, tapi seorang gitu. UM ada. Jadi Kias, UIA dengan UM ni panggil apa ni, universiti yang terkemuka di negara kita lah. Dan yang lain tak ada lagi. Kuwait ada di Kias. Okey, ada di Kias orang wakil. Dan ada daripada Libya, ada Libya. Morocco ada. Morocco ada, Mesir ada. Jadi kita datang daripada latar belakang pensyarah yang panggil kompeten lah. Datang daripada latar belakang yang pelbagai, yang memang dah, kalau bahasa Arab memang mahir dalam bahasa Arab. Dan mereka menggunakan bahasa Arab kadang-kadang sepenuhnya, kadang-kadang 50 untuk diploma, 50-50. Tapi kita tengok jugalah pelajar tu faham ataupun tidak, mestilah kita tanya kan. Kalau kita guna sepenuhnya bahasa Arab dan pelajar tak faham, itu tak boleh juga. Tak sampai juga maklumat tersebut. Jadi sebab itulah tu yang kata tadi, kelebihan Kias ni, pensyarah dia boleh fokus kepada pelajar. Yang mana tak ada, susah nak cari keadaan begitu di institusi pengajian tinggi yang lain, kerana pelajar di sana yang terlalu ramai. Itu kelebihan tu di Kias. Kelebihan. Okay, kita tengok komen. Move, kos apa yang ada? Move nak sambung ke apa? Sambung asasi ke diploma atau ijazah? Kalau asasi kita ada dua, asasi mengajian Islam dengan pengurusan. Kalau diploma ada banyak lah. Ada diploma mengajian Islam, diploma bahasa Arab, Suludin, Syariah, dakwah media, pengurusan logistik. Diploma banyak. Boleh rujuk dalam kita punya Facebook Kias. Di sana ada disenaraikan program-program yang boleh dimohon. Kalau ijazah, kita ada ijazah ujian Islam, ijazah syariah dengan pusat halal, ijazah bahasa Arab, ijazah pengurusan kewangan, Suludin, Quran. Jadi boleh untuk lebih lanjut boleh tengok di Facebook ataupun laman web lah, laman web Kias. Move nak sama apa? Kalau diploma boleh tengok bahagian diploma. Okey. Saya dapat asas. Tengku Ashraf, macam mana pelajar nak survive bila bekerja nanti kalau grup yang tadi lelaki dan perempuan? Okey, benda tu dari sudut praktikal lain banyak kita terlibatnya. Maksudnya ada program-program lain yang akan melibatkan lelaki perempuan lah.
Ada kelas pun lelaki Dia perempuan. sebenarnya sama saja. Lelaki perempuan manusia dengan manusia, interaksi itu sama sahaja. Sama ya. Ya kita tak gabungnya kumpulan untuk Jantina tu. tugas dan sebagainya. Ada pun kelas dan sebagainya macam biasalah. Untuk capai objektif mampu berkomunikasi itu tidak semestinya lelaki dan perempuan. Kalau berada dalam keadaan yang terpaksa, mesti dia boleh adapt, insya-Allah pelajar apabila dia dah mampu berkomunikasi dalam grup dia, walaupun sama lelaki ataupun sama perempuan, tidak ada masalah dah, dia mampu dah mencapai kemahiran berkomunikasi itu. Itu sebenarnya objektif asal. Saya dapat asas HSN Saya dapat asas mengajar Islam, tapi kalau degree nanti saya nak sambung bahasa Arab, boleh ke? Tak ada asas, ada. Yang ni saya kena confirm balik lah dari sudut syarat. Sebab biasanya asasi mengajar Islam ni dia subjek-subjek yang melibatkan mengajar Islam. Kalau bahasa Arab ni Ziwi tanya ni, tak ada asasi ke? Mungkin Ziwi baru masuk, ustaz kena jelas mula. Asasi kita special kat sini. Asasi kita diberi secara percuma, ditanggung oleh kias. Okay, asasi kita ada dua, asasi mengajar Islam dan asasi pengurusan perniagaan. Syarat sekurang-kurangnya 5 kredit. 5 kredit SPM. Dan belajar selama 1 tahun saja. 3 semester lah. 2 semester panjang, 1 semester pendek. Selama setahun. Terus sambung. Lebih kurang kita ambil STAM lah. Kan? Maksudnya contohnya masuk tahun ni, tahun depan bulan 7 atau 8 boleh terus masuk degree. Okey. Dan kalau ambil asasi mengajar Islam ataupun pengurusan di KIAS, sambung degree KIAS, kita anggap yuran asasi itu beasiswa percuma. Kalau sama tempat lain kena bayarlah. Yurannya lebih kurang 6,100 untuk 3 semester ataupun 1 tahun. Apa lagi soalan? Aliran sains nak masuk KIAS ada peluang ke? Ada? Ya, kita yang penting 3 kredit SPM untuk diploma, kalau asasi 5 kredit. Itu saja. Tak ada syarat. Dia tidak semestinya daripada sekolah agama dah. Tidak semestinya. Bukan. Bahkan yang dengar timbalan rektor bagi tahu Hard Ever Academy, Dr. Akmal, dia bagi tahu pernah satu masa tu KIAS 50% pelajar KIAS ni adalah dari sekolah menengah. Dari area sekolah menengah biasa. Jadi kita tidak rigid pada sekolah harap sajalah. Bukan sekolah harap saja. Kita terima belaka. Diterima belaka. Siapa nak ngaji, kita terima. Kita alu-alukan. Khusus apa ditawarkan untuk aliran sains? Aliran sains setakat ni yang selain daripada mengajar Islam, kita hanya ada pendidikan awal kanak-kanak dengan pengurusan logistik dan apa kan. Itu ijazah lah. Untuk ijazah. Kalau diploma ada diploma pendidikan awal kanak-kanak. Ni bagi orang yang berminat dengan kanak-kanak boleh ambil lah. Boleh pendidikan je. awal kanak-kanak. Hari ni ada komen daripada Dr. Lina kita ni, Dr. Lina Malini, dia bagi tahu boleh je lepasan asasi pengajian Islam nak sambung degree bahasa Arab di KIAS. Maknanya boleh lah itu. Boleh lah. Dr. Lina ni kita punya pensyarah di Fakulti Bahasa Arab mengajar bahasa Arab. Semoga Dr. Lina diberi kesihatan lah. InsyaAllah. Semoga Dr. Lina diberi boleh, Alhamdulillah. Matahari menyala KIAS KU apa ni? KIAS KU. Buka bila Ustaz? Lah ni pendaftaran dah dibuka. Cuma pendaftaran yang rasmi akan dilakukan pada 11 bulan 7 nanti. Maksudnya boleh daftar secara online dulu. Kemudian pada hari pendaftaran nanti mari dengan bawa dokumen dan juga alat-alat nak duduk asrama dan sebagainya lah. Ni boleh daftar dah. Cuma nak sambung sini tapi saya bukan warga negara, mampu tengok dari jauh je.
Boleh tak? Bukan panggil nama. Kita ada buka untuk kita nama KIAS ni Kolej Universiti Islam Antarabangsa. Antarabangsa. Boleh. Pelajar daripada luar Luar Malaysia negara pun boleh. Kita ada lah ni pelajar dari Patani. Bahkan ramai tak? Patani Thailand lah. Filipina pun ada. Thailand, Filipina ada, Kemboja ada. Kemudian betul. Tak ada masalah. Asal berminat boleh hubungi untuk kita buat urusan pendaftaran lah. Bagaimana ni Baik Syahabil? Baik Syahabil. Ni ada dua soal. Dia tanya soalan yang sama. Maksudnya mungkin dia Kias ni asasi tertutup. tertutup. Apa maksud dia? Asasi tertutup. Maksud dia mungkin tak dia yang dia faham tu mungkin tak boleh ni kot, tak boleh nak pindah ke apa. Boleh? Selepas pada tu boleh. Boleh, cuma dia kena bayar balik lah beasiswa tu. Ya gini. Asasi. Ya gini, asasi ni CJ dia laku untuk mitok di mana-mana universiti. Contohlah dia ambil asasi KIAS kemudian nak sambung UKM. Dia dapat tinggi macam tu. Boleh lah. Boleh. Cuma yuran tu kita tidak anggap beasiswa, kena bayar. Dalam 1,100. Maksudnya tak rugilah sebenarnya kalau dia nak datang tu dan dia usaha tiba-tiba dapat tinggi sungguh. Dapat tawaran ke tempat lain boleh pergi. Tidak kata kita pun ada belajar diploma yang sambung diploma KIAS kemudian ijazah di tempat lain pun ada. Tak ada masalah. Sebab ya, CJ-nya diiktiraf oleh MQA, so lakulah untuk minta mana-mana. Betul. Nak mohon macam mana? Macam mana Ustaz? Nak mohon macam mana? Nak mohon macam mana? Boleh tengok website Facebook kan? Kalau ikut ke di sini tak ada. Boleh pin link. Yuran berapa Ustaz satu sem? Yuran satu sem Ustaz Adam. Berapa yuran untuk satu sem? Diploma ke ijazah tu? Media PKD Melati Official. Media MB pun ada menyertai kita. Ustaz Adam nama betul Ustaz Adam. Berkod biru. Terima kasih atas sokongnya Media PKD Melati. Asrama wajib. Asrama wajib kecuali pelajar yang ada musyakkah lah. Contohnya dia ada tafatur kesihatan. Kita boleh mohon untuk boleh. Ramai berminat dengan Ustaz Adam ni. Okey. Kena mari KIAS ni. Okey tu. Nan boleh tekan link KIAS EDU tu untuk permohonan Ada program part time. Setakat ni tak ada lagi. Kita dalam usaha untuk membangunkan program-program bersifat part time. InsyaAllah nanti ada program part. Okey. Kemudian apa lagi Ustaz? Diploma. Okey, diploma. Diploma. Mana yuran diploma? Oh, nak tahu yuran. Okey. Ini kau. Okey, yuran keseluruhan untuk diploma secara umumnya lebih kurang 15 hingga 17,000 lah lihat kepada program pula. Contohnya Usuluddin keseluruhannya 15,870. Kalau kewangan Islam 17,000. Kalau tahfiz wal qiraat 13,000. Ini keseluruhan maksudnya dalam masa 5 semester. 5 semester. Ni semester. 17,000 ni dua sahaja diploma pendidikan awal kanak-kanak ataupun dengan diploma pengajian turus, dua tu sahaja yang 17,000. Yang sebab lain dia paling tinggi pun 15,000 je. Sebab dia 7 semester kanak-kanak 7 semester. Dengan diploma kewangan Islam pun sama tak? 3 program tu je lah yang 17,000 tu. Amran ni apa ni? Tuan Amran. Diploma apa? Diploma mungkin boleh nyatakan, nak tahu? Masuk KIAS jom. Best tu ngaji dengan Ustaz Adam. Ustaz Adam. Program bahasa Arab bila ada Ustaz? Bukan bahasa Arab. Maksudnya? Program bahasa Arab. Maksudnya kalau diploma dengan ijazah tu IBA. Maksudnya IBA ke? IBA. Kalau IBA. Sekarang ni ada kan? Ada. Dia ada bengkel program bahasa Arab tu.
Biasanya kita iklankan di Facebook untuk intensi bahasa Arab. IBA asal ada hot terbaru. Bagi graduan kias lepas saya diploma halal Islam. So apa soalannya? Apa soalannya Cik Mahizun? Oh, fast track. Untuk fast track fast track ni special bagi orang-orang yang contohnya dia daripada pelajar-pelajar tahfiz yang tak ikuti sekolah menengah ataupun sekolah bahasa ataupun dia belajar di luar negara tak ada SPM contohnya. Betul. Boleh mari ambil SPM di KIAH dengan program fast track. So program fast track ni dia bawa korporat KIAH ni kita ada program fast track untuk mereka-mereka yang nak ambil SPM. Dan terbukti Ustaz Adam, keberjayaan fast track ni apabila salah seorang pelajar kita daripada tahfiz dia ambil 8 subjek, dia belajar daripada dia boleh E, percubaan tu boleh E matematik. Buat tu dapat result SPM yang sebenar ke semua 8 subjeknya A termasuk matematik. Yang asal tak pernah belajar matematik. Itu yang berlaku pada SPM lepas ni lah. Cikgu kita berkualiti lah. Cikgu, ya betul. Anak kepada pensyarah kita juga kat sini. Dr. Azhar. Dr. Azhar, betul. Okey, untuk yang bertanya berkaitan fast track. Fast track ni dia special sebab kita akan terima pelajar selama 2 tahun, maksudnya belajar 2 tahun untuk ambil SPM, berumur antara 17 hingga 25 tahun. Dan subjek-subjek yang biasalah yang ditawarkan yang terahnya bahasa Melayu, sejarah, bahasa Inggeris, sains, matematik, pendidikan Islam. Teras. Kemudian boleh tambah bahasa Arab dan pendidikan Quran Sunnah. Boleh belajar sekurang-kurangnya 1 tahun lah untuk ambil SPM. Okey, kemudian untuk yang bahasa kalau lepas SPM tu peluang dia cerah untuk terus masuk ke KIAH lah. Ya, dia sebenarnya dia sebagai feeder sebenarnya. Feeder kepada program-program lepas tak kisahlah lah. Lepas SPM nak sambung mana, sebab boleh sambung ke KIAH boleh sambung ke KIAH terus. Tadi tentang berkaitan bahasa Arab tadi Ustaz Adam. Ada yang bertanya tentang program bahasa Arab tu tak? Pukul setiap Ahad, Selasa dan Khamis sebenarnya berjalan sebenarnya. Intensif. Kursus bahasa Arab untuk orang awam. Bahasa Arab untuk orang awam ni memang terbuka daripada pukul 9 hingga 11 pagi 3 kali seminggu. Yang ini elok kalau dia layari laman web KIAS di Facebook lah, bukan KIAS, Institut Bahasa Antarabangsa dan Terjemahan KIAS. Tu cuba tarik di Facebook, Institut Bahasa Antarabangsa dan Terjemahan KIAS. Kalau yang bertanya tentang bahasa Arab tadi, IBA. Institut Bahasa Antarabangsa dan Terjemahan KIAS. Ini memang berjalan. Yang fast track SPM bila buka? Bila cek? Yang fast track ni buka bila terbaru? Torped dah lah. Tahun ni sudah tutup lah. Restoran Alisha Torped lah pula kita akan buka. Sebab tahun ni dah mula belajar dah. Yuran ke apa ni? Tanya program masyarakat. Sebenarnya fast track ni dia terhad sikit. Penerimaan pelajar dia penuh, kita akan tutup lah sebab ramai sahaja sebenarnya. Ramai terlajak. Ramai sangat sebab nak mungkin masuk. orang pun tahu benda tu keberhasilan dia. Jadi yang bertanya tentang yuran program bahasa Arab tadi tu untuk orang awam, yuran dia 450 dia. RM 450 di sini. Kalau layari Institut Bahasa Antarabangsa dan Terjemahan KIAS, ada poster kat situ lah, ada gambar kat situ, boleh untuk kita rujuk. Dan dia bagi juga QR code, boleh kita scan terus untuk pendaftaran tu. Dia tanya yuran, berapa yuran? Yuran 450. 450. 450. Maksudnya one off lah. Siapa dia ada berapa sesi dia ada? Dia 2 jam pertemuan, setiap pertemuan ada 3 pertemuan.
Setiap pertemuan 2 jam. Cuma Cuma- lebih kurang neje lah. Ni je. Tapi ini seminggu. Seminggu sana. Program dia tu berapa lama? Tempoh dia. Tempoh dia tu dah. Kena tengok QR ni bagi. Kena Masuk ke layari inilah Facebook page Institut Bahasa Antarabangsa dan Terjemahan Kias. Boleh scan di situ, ada QR. Okey, harap membantu. Saya nak masuk tapi tak ada SPM, boleh ke? Kena ambil SPM dululah. Masuk fast track Masuk fast Tak ada track. SPM fast track. Masuk fast track. Masuk fast track setahun. Boleh sambung lepas tu asasi pula tak? Kemudian tahun depan biasa boleh berapa? Daftar fast track biasa bila? Biasanya Dia akan buat hebahan. awal tahun lah. Awal tahun. Nanti kena alert di Facebook, Facebook Kiah. Okey. Kita akan buat hebahan lah nanti. Lepas tu sambil-sambil tengok soalan tu, kelebihan lagi yang mungkin kita tidak highlight ialah apabila pelajar masuk ke Kias ni, dia ada juga apa yang dinamakan program mobility pelajar tu. Anda tengok ini sangat menarik lah. Dan kalau kita tengok rekod lama, Kias ada bawa pelajar sampai ke Indonesia. Untuk mereka ni, sebab kita tahu di Indonesia ni ada pesantren dan sebagainya. Mungkin universiti juga mereka mempraktikkan Kemah bahasa Arab. Kemah bahasa Arab dia lah. Kemah bahasa Arab dia. Jadi sambil-sambil tu dia pun boleh rasai suasana tu kan, suasana lain daripada tempat kita ni. Dan kemudian pelajar juga boleh mempraktikkan bahasa Arab tu. Itu satu yang Ana rasa menarik lah. Untuk kita highlightkan juga di sini, Kias ada juga program mobility pelajar. Mereka akan di escort oleh guru ataupun pensyarah untuk ke tempat-tempat walaupun di luar negara seperti mana Indonesia yang telah dalam rekod sebelum ni. Okey, kalau ada komen kita tak terbaca tu boleh komen balik. Kos pendidikan kanak-kanak ada. Kita ada diploma dan juga ijazah untuk pendidikan awal kanak-kanak. Kita ada diploma dan juga ijazah untuk pendidikan awal kanak-kanak. Okey, Mahizul lepasan diploma Islam Kias boleh sambung ijazah bidang mana? Boleh saja apa-apa bidang. Lepas tu kita tak highlight Ustaz Adam yang orang tanya pendidikan awal kanak-kanak ni. Beza dia di Kias ni, dia ada penerapan CLO yang ke-12 tu lah. Ada Rabbani dia terapkan Rabbani. Ada Rabbani. Rabbani. Itu special di Kias ni. Dia terapkan Rabbani. Maksudnya manusia tu apabila dia keluar, dia tidak hanya menjadi seorang yang mampu untuk melaksanakan tugasan dia dalam bidang tersebut, tetapi dia juga menjadi seorang yang mempunyai syakhsiah diri dalam agama dan mempunyai nilai-nilai kepimpinan. Yalah, nak didik budak ni kena nilai agama tinggi lah. Nilai agama. Kita nak jaga budak. Sebab betul. Pendidikan daripada awal tu kita kena terapkan pada situ kan. Dia punya kesedaran tentang agama, kepentingan agama tu di mana. Pendidikan tu. Itu sangat anda nampak kelebihan lah yang ada pada Kias. Yang mungkin orang masih lagi tak tahu, benda ni tidak di-highlightkan dengan sebetulnya. Ada lagi komen? Berapa kos untuk diploma pendidikan awal kanak-kanak? Diploma 3 tahun kan Ustaz? Kosnya diploma pendidikan kanak-kanak keseluruhan RM17,040. Still ada 7 semester. Belajar selama 7 semester. So RM17,000 tu adalah kos keseluruhan lah. Maksudnya bulan ni mungkin ada satu semester yang semester 1 biasanya mahal sikit lah. Dalam RM3,000 RM3,340. Kemudian yuran tu semakin lama semakin rendah lah. Keseluruhan selama 3 tahun setengah tu. 3 tahun Dia setengah. ada 7 semester. Dia lebih pada orang lain sikit. Saya lebih dulu pada diploma program Perbankan Islam, sambung degree UC 16 sekarang master. Alhamdulillah. Itu keluaran Kias. Irsyad Sohaimi. InsyaAllah. Ni alumni kita ni. Berapa kos diploma? Okey, kos pendidikan.
Okey. Apa? Okey, boleh komen lagi bagi yang nak tahu apa-apa maklumat. Kita nak sejak dah. Itulah. Apa lagi? Start Untuk bahasa Arab. Bahasa Arab ni sebenarnya Ana cakap tentang bahasa Arab lah. Kita ambil peluang sambil-sambil lah, tunggu soalan kalau ada. Jadi bahasa Arab ni mungkin tak pastilah sama ada orang sedar ataupun tidak. Kita dapat tengok keperluan kepada bahasa Arab ni sebenarnya sedang meningkat di negara kita. Keperluan kepada maksudnya market kepada graduan golongan bahasa Arab semakin besar, makin berkembang. Kalau kita tengok tawaran-tawaran untuk yang berkelulusan bahasa Arab menjadi masuk ke grade DG9 sebagai guru bahasa sangat diperlukan. Kalau buka di universiti, lama web universiti kita tengok tawaran-tawaran untuk menjadi guru bahasa terutamanya. Dalam bahasa Arab ni sangat-sangat tinggi sekarang ni. Permintaannya sangat tinggi. Guru bahasa semua mesti tawarkan. Apa ni biasanya DG9 tu mudah nak dapat. Selepas ijazah terus boleh masuk jadi guru bahasa dengan grade DG9. Maksudnya peluang tu besar untuk dapat kerja. Cikgu lah kan? Macam cikgu sama macam cikgu lah. Grade ijazah lah. Grade ijazah. DG9 sama macam cikgu lah sebenarnya Saddam. Jadi benda tu masih mungkin orang tak ada minat untuk belajar bahasa Arab, mungkin dia tak tahu yang keperluan kepada bahasa Arab tu semakin tinggi sekarang ni dalam negara kita terutamanya. Dengan peningkatan pelajar masuk ke universiti, contohnya universiti UIA yang mana semakin ramai orang tertumpu. Dan universiti besar lah mereka memerlukan tenaga pengajar. Itu satu, penterjemah boleh. Selepas keluar dalam jurusan bahasa Arab ni, boleh jadi penterjemah, boleh jadi mutawif pun boleh. Kalau nak bekerja dalam bidang pelancongan, dia boleh berkhidmat sebagai pemandu pelancong dan sebagainya. Jadi banyaklah sebenarnya peluang pekerjaan tu yang tidak lagi diketahui ramai. Bayaran untuk masuk SPM. Ni fast track program fast track. Untuk makluman kita untuk tahun ni kita dah tutup untuk tahun hadapan lah. SPM 2027. Okey, yuran pengajian dia ada beberapa package, ada 2 package. Package 1 maksudnya lepas habis SPM tu terus masuk ke asasi kias. Yuran bulanan dia adalah 350. Sangat berbaloi Saat. Sangat berbaloi. Kalau kita bandingkan dengan macam bayar tuition yang macam duk asrama lah kan. Tapi ni memang sangat berbaloi, berganda-ganda kalau universiti masuk tuition online tu Saddam, berganda-ganda. Kalau 350 sepanjang ni memang sangat-sangat berbaloi kerana kursusnya sangat intensif. Guru-guru yang didatangkan pun telah menunjukkan keberkesanan pada teknik pengajaran mereka tu sehingga pelajar yang tak tahu apa-apa dalam matematik dapat A dalam matematik. Dapat A. Dan kita tahu mata pelajaran matematik dalam sekarang ni pembelajaran KSSM dia panggil, syllabus KSSM ni dahsyat lah. Kalau orang pernah yang dulu KBSM, sekarang KSSM dahsyat lagi. Tingkatan 4, tingkatan 5 tu 18 subjek. Mungkin kalau orang tak pernah tengok dia tak faham, dia terus give up. Tapi cikgu di kias ni mampu menjadikan yang dapat E percubaan dalam masa berapa lama antara beza antara percubaan dengan ni, dapat menjadikan budak ni faham 18 topik yang diketengahkan dalam KSSM tu dan dia mampu untuk menjawab dengan baik sehingga mendapat A. Okey. Ada lagi soalan? Jadi memang rendah 350 tadi tu. Tadi package 2 kalau lepas SPM tu tak saya sambung kia 500 sebulan. 500 kemudian sahaja. yuran asrama 150, yuran daftar 1060. Tu yuran daftar ni sekali lah masa masuk dulu kan. Okey. Sebelum kita akhir ini ni untuk para pendengar yang berminat untuk tahu lebih lanjut kaitan dengan program-program pengajian di Kiah ni, boleh mari ke Kiah pada 26 hingga 27 April nanti. Kita ada Karnival Pendidikan Islam. Karnival Pendidikan Islam di Kias, di Lampuri. Nanti akan adalah
buh-buh yang akan bersedia untuk menjelaskan berkaitan dengan pengajian-pengajian yang anda minat lah. Hari Ahad dan Isnin tu tak? 26 dan 27. 27 hari Ahad dan Isnin. Ahad dan hingga Isnin. Selain bubuh Qiyas, ada lagi bubuh lain yang akan memeriahkan lagi karnival ni. Pameran-pameran pada agensi kerajaan dan swasta. Ada persembahan nasyid, kemudian cabutan petuah. Cabutan petuah ni ada macam-macam hadiah. Basikal lah. Apa lagi? Peti. Table fan. Macam-macam lagi. Kalau mari ada peluang untuk dapat cabutan petuah. Okey. Penutup Ustaz Adam. Siap dah Ustaz? Okey. Okey. Penutup sebelum kita boleh mari untuk yang berminat nak tahu lebih lanjut, nak tahu suasana Qiyas macam mana, boleh mari. Boleh mari. Hari Ahad dan Isnin nanti dah. Dan buah terakhir Ustaz Adam sebelum kita tutup nak habis dah dia. Kita bagi wakilah. Okey. Baru teringat benda ni kalau kita tak detailkan kita tak nampak. Tak nampak. Sekali kilas tak nampak. Sebenarnya pelajar Qiyas ni, Qiyas kalau tanya Ustaz Adam atau mana pun, dia lebih kepada nak ke research dah sekarang ni. Pesara-pesara ditekankan untuk buat research dan sebagainya kan. Jadi dalam waktu yang sama sebenarnya apabila pensyarah ni ditekankan untuk membuat research dan apa semua, selain pada menaikkan standard pensyarah tu sendiri ataupun institusi Qiyas tu sendiri, peluang terbuka kepada pelajar apabila mereka ni dalam melaksanakan research ni memerlukan RA, research assistance kan. Jadi pelajar berkemungkinan pelajar yang habis BA dah berkemungkinan akan dipilih untuk menjadi RA. Selain dapat allowance, dia juga akan terdedah dengan topik-topik yang menjadi kajian dalam Qiyas. Dan biasanya kalau Ana sendiri dulu kali di Kuwait, benda yang paling susah untuk mendapatkan master ataupun PhD ialah tajuk. Nak jumpa tajuk. Jadi kalau pelajar dah terdedah dengan tajuk yang possible untuk mereka buat research, itu sangat satu peluang yang besar lah bagi anak kalau pelajar ni diberi peluang jadi RA dan kemudian dia terdedah dengan topik, ini memudahkan pula untuk dia sambung master di Qiyas sendiri ataupun di institusi pengajian tinggi yang lain lah, di master dan PhD. Jadi kalau dia berminat untuk jadi ahli akademik, maksudnya jadi pensyarah lah. Dan pelajar tak ramai Ustaz Adam. Lo ni sekurang kena ada master kan. Sekurang kena ada master. Sambil jadi RA boleh sambung master di Qiyas. Dan Ana cakap begini kenapa? Sebab di Qiyas ini pelajar BA bahasa Arab ni masih lagi sedikit. Maknanya kemungkinan dia untuk terpilih sebagai RA contohnya sangat besar. Dan terdedah kepada tajuk tu, untuk dapatkan tajuk, satu benda yang boleh untuk kita semua ambil peluang lah, insyaAllah. Okey, Puan Ros, anak saya Fast Track SPM, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Qiyas ada tak menawarkan kursus pendidikan selepas degree? Belum. Maksudnya nak sambung master PhD lah. Belum ada lagi. Okey. Rasanya kita dah sampai ke hujung live kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua yang menyertai dan bertanya soalan. Harapnya menjawablah. Menjawablah. Untuk makluman lanjut lagi boleh rujuk laman web ataupun Facebook Qiyas untuk mendapatkan maklumat lanjut lah berkaitan dengan Qiyas sendiri. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, kita akan adakan karnival pendidikan Islam. Karnival pendidikan Islam Kelantan pada Ahad dan Isnin nanti. Boleh mari ke Qiyas untuk tengok suasana dan juga bertanyalah berkaitan dengan program-program yang ada di Qiyas. 8.30 pagi hingga 5 petang. 8.30 pagi hingga 5 petang. Okey, terima kasih banyak kerana semua sudi untuk join kita petang ni, dan nanti kita akan jumpa lagi di lain masa. Mungkin kata-kata dari Ustaz Ikhwan. Kata-kata kami penutup tu. Anda tutup dulu kan. Ini
kami mengalu-alukanlah kedatangan ibu ayah terutamanya pada ni lah karnival ni untuk kenal lagi dengan kias. Dulu kita dengar daripada jauh, mungkin kita boleh datang sendiri untuk dapat tengok bi'ah yang kita nyatakan tadi, suasana tu betul ataupun tidak. Jadi datang sendiri ke kias, kami mengalu-alukan kedatangan dan kalau boleh tu yang mana peluang untuk register tu register lah dengan kias. Jadi sampai di sini dulu Ustaz Adam, insya-Allah kita tutup. Okey. Terima kasih semua. Ya, terima kasih kepada semua. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.